Wow. Hati I mula berbunga bila tengok you I bahagia. Senyum manis cantik jelita macam bidadari dunia. Hati I mula berbunga. Hello guys, welcome back to YouTube Aiman. 2-3 kucing berlari, biarlah kucing tu berlari. Korang layan je lah konten Aiman hari ni. Let's go. So, untuk konten hari ni Aiman nak buat apa? Bengong sekejap. Aiman rasa nak buat konten prank trio. Tapi entahlah, tak tahulah diorang ni sesuai ke tidak kena prank. Sebab diorang ni tak ada kaki. Apa orang kata, diorang ni bukan jenis yang pemalu. Diorang langgar je, buat apa benda semua langgar. Semua langgar. So Aiman rasa Aiman nak cubalah prank ajak trio berjoging kat mall. Tapi Aiman tak beritahu diorang. So Aiman suruh diorang pakai baju sukan, and then Aiman bawa dia pergi Ayo ICT Mall. Lepas tu jogging kat situ. Okay apa? Agak-agak diorang malu ke tidak? Boleh kita try lah. Jom, let's go. Okay guys, sekarang kita dah berada di IOI City Mall. So kalau korang tengok apa yang saya nak buat sekarang ni dengan dua orang kawan saya, sahabat saya. Okay, hari ni konten yang sangat seronok dan sangat menghiburkan. Kita pun dah pakai baju sukan, pakai kasut sukan, seluar sukan. Aku tak ada, korang lah So dengan bantal dekat leher, strap mata, apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak jogging dalam mall. Kegerisan. Sedia? Oi, buka sendiri lah. Okey jogging dalam mall. Okey. Serius lah? Go. Okey. Kemaluan kau ada lagi ya? Ada lagi ya? Ada lagi ya? Ada lagi. Okey, jom, let's go. Tapi sebelum tu aku lupa nak beritahu. Dalam konten kali ni, lepas kita keluar lift, kita tak boleh berjalan. Kita kena berlari sahaja. Berjogging kan? Jogging lah. Jogging. Tak boleh. Masing-masing kena ikut sebaris. Tak boleh seorang tengok belakang, seorang dah depan, tak boleh Okay? So, untuk checkpoint pertama, kita akan pergi ke Escape 21. Tempat mainan dekat IOI tu. Kita nak pergi main punch. Tapi kita tak boleh berjalan, tak boleh terlalu laju dan tak boleh terlalu slow. Okay? So, kita pergi ke checkpoint pertama. Let's go! Okay, macam ni Ria, okay? Okey, alhamdulillah. Nah, aku bingung sekarang ni apa function ni. Kalau mengantuk boleh tidur. Ada-ada aja Aiman ni. Warna pink lagi. Okay. Okay, tak ada rasa malu ke apa Tak. Masih lagi lah. Baru permulaan lah, Faham Bala. Alright. So, jom kita masuk. After keluar lift, terus berlari hari. Boleh. Boleh ya? Jogging. Ni berlari apa hal? Kau nak berlumba ke dengan aku? Tak ada lah. Kau laju lagi nanti. So, kita jogging Okey. Start dari sini lah. Kita dah keluar lift. Okay, ready lah? Garisan sedia mula. Sebelah sini. Mana ni Irfan? Irfan, sekali lah Irfan. Sini Irfan. Aku pula yang malu. Mana tu? Mana ni? Sana lah aku rasa. Sana ke? Tanya. Mana orang dia tanya? Kamu cari apa tadi? Di Sebelah sana. Sebelah sana kan? Ya, sebelah sana. Ini apa? Distrik. Dia dekat ujung sana tu. Dia berdekatan lah situ. Ya, dia berdekatan situ. Ui, nasib baik dekat. Nanti salah. Tidak, betul. Salah, kita jogging lagi. Jangan laju-laju, kau bilang tadi pelan-pelan. Tuh. Mana? Tuh. Dekat betul. Nasib dekat. Nasib dekat. Aku dah malu dah ni. Okey lagi perasaan kalau duduk dekat tempat massage. Ini macam pelik Jogging bawa bantal. Lain yang aku plan lain yang jadi ni sekali dengan aku ni. Steady Okay. Steady betul ni. Nasib baik checkpoint kita dekat. Kenapa nasib mata pindah hitam betul lah. Apa begitu tu? Alright. Oh, sikit lagi.
Tengok bro. Ada polis. So kita dah sampai dekat 21 District. So apa kita nak buat? Kita nak main punch. Boleh? Boleh lah? Kita main punch lah. Okay, alright, let's go. Okay, sekarang kita dah berada di puncher. So kita nak tengok kekuatan siapa antara trio. Kekuatan siapa yang paling kuat bila kena tumbuk. Aku lemah. Jangan tunjuk pondan kau kat sini. Aku ni tulang besi urat dawai, kau tahu tak? Oh, gila. Kau tunjuk sikit. Weh, Dia sudah praktis dulu sama Aisyah. Kuat satu dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Oh, sebelum ni. Sebelum ni kau tak nampak konten dia? Yang Aisyah terlanggar kepala dia masa dia tumbuk. Oh, ya. Tapi berapa ratus je? Apa je poin-poin ni kan? Berapa ratus je? Okay. So kita tengok siapa yang paling tinggi. La templum. Siapa start dulu? La templum. Start dulu. Awesome. Okay, aku kedua. Aku last. So, ni kau punya. Ini kau punya. Ini aku punya lah. Oh, 3? Tiga token. Okay. 3 Alright. token tu berapa kali tumbuk? 1 kali je. Oh ya? Okay. 2 kali lah. Ya kau? Terus cuba cek. Kau dulu. Aku dulu kan. Kau dulu. Sekali je, aku rasa sekali je. Sekali je. Okay, tak apalah. Kita tengok. Kau dulu Aku. Ya, kau. Lagi. Okay. Alright. Jaga. Tekan ni. Okay. Okay, pandang kamera. Kau bayangkan muka ex kau. Jangan. Bukan. Bayangkan Musuh lah, muka Luqman. Bayangkan muka Luqman. Jangan. Okay, kau bayangkan muka yang kau benci sangat. Siapa muka dia? Okay. Cepat masa. Bagi tahu dekat situ. Saya tidak berhenti siapa-siapa. Jangan buka. Pakai. Kau dah susah bayangkan. Sudah. Ada kata-kata tak? Ada. Tak ada kata-kata. Okay. Saya. Apa? Mana pasal ni dia? Cepat gila. 1, 2, 3. Gila lah. Wih, 600 gila. $685. Oh, gila lah, kuat Jo. Lemah. Satu orang satu kali. Satu orang satu kali je. Okay. 685. Okay, so turn saya pula guys. Let's go. Come on. Man, kau bayangkan muka Fae, Man. Kau bayangkan muka Fae. Jangan. Kalau muka Pak aku peluk. Malam. So, ni untuk korang yang tengah tengok video Aiman ni. Kalau korang ada benci kat siapa-siapa, korang bayangkan muka ni, and then Aiman tolong pukul muka dia orang, okay? Wah! 825 guys. Gila lah. Aiman paling tertinggi sekarang. 825. Steady pak. Gila lah. Ini Aku dah give up, aku dah kalah dah. kau lagi le.
Okey. So ini saya tidak bayangkan muka siapa-siapa. Bayangkan muka Iman lah. Aku baik atas sini. Berapa tadi? 800 ah? 25. 825. Okay guys, let's go. Tumbukan gain cara Kamemon. Tumbukan statik naik ke atas. Salah. Salah. Sini. Awal-awal lagi dah miss dah. Sini. Belum target pak. Ulang Tak puas hati, tak puas hati. Tak puas hati guys. Ada RM2. Dia mau ulang lagi. Nak ulang lagi? Saya nombor 2. Dia nombor 1. Oh, ada lagi? Ada lagi. Boleh je. Cukup. Seorang 3 lah. Boleh. Lagi korang berdua lah. Aku rasa okey lah, tak payah. Oh ya, juga. Kalah lah. Seorang sekali je. Sorry bro. Kita dua lawan lah kan skala dia. Last. Boleh ba? Irfan tak puas hati guys sebab tumbukan dia sangat lemah. Okey lagi aku, terkejut aku. 700 lebih, Irfan 600 lebih. Noob sia Irfan. So korang tak boleh lah jadikan Irfan ni partner. Dia lemah. Okay guys, saya dulu guys. Irfan tak puas hati. Kau berapa tadi? 825. Kau paling tinggi lah sekarang. Paling tinggi pak. 825. Pastikan atas daripada nombor tadi ya. Dia berapa? Oi, miss guys. Miss guys. Miss. Dekat bawah tadi. Aduh. Tadi saya berapa? 685 kan? 685. 685. 825 kan? 825. Miss gila. Semula balik. Jadi pak. Jadi ya. Tertumbuk bawah tadi aku. Ayah. Tak ni. Woi lama. Lama. Woi, okey lah. Menang lah. Tadi kau pun 700 lebih kan? Adil lah. Boleh pak. Jadi baik tumbukan diorang ni. Tumbukan Sabah juga bahaya. Kuat gila tangan kau 800. Ke mesin ni salah. Salah detektor tu. Oh, nak try lagi tak, dia punya step betul. Dia step silat. Dia punya step betul lah. Tapi boleh nampak kan macam mana kan. Pandai menumbuk lah Iman. Tapi saya tak suka bergaduh. Oh ya? Wah bukan fighter, wah lover pak. Oh, okey. So, kita pun dah habis main game. Kita nak pergi jogging pula dekat. Kita jogging lah satu mall lah. Boleh. So, let's go jogging. Sama, duduk sebelah kau lah. Jangan duduk belakang lah. Pegang aku ni. Macam aku pula yang kondak kau. Yelah, kau kan orang sini. Kau tahulah sini. Ya ke? Alright. Kau mentang-mentang menang puncher. Steady pak. Penat Jo. Dia orang Mau ikut juga. Mana pada ini ni? Dia orang ngolok kita jogging. Kita nak pergi mana? Mana pada Aku ini? mau pergi pada ini. Pada ini. Oh, ni dekat dengan apa? Mr. DIY. Pada ini kan? Jauh gila. Jauh Gila. Beli sini je. Aku ada hapus. Help.
Help! Tu depan lagi. Sana. Tahu tak bila aku dah berjoging ni? Baik. Mau tanya. Padi Mana padi ni? Padi ni. Padi ni. Straight. Mana padi ni? Okay. It's okay. Jom jogging sekali. Thank you banget. Okay, mana kau? Sebelah sana. Jauh gila. Aduh. Aduh. Salah ni. Duduk. Okay. So, sekarang ni kita orang tak jumpa padi ni. Kita orang terpaksa skip video ni. Irfan pun dah tak larat dah terbaring. Dia ada bantal pun. Okay, jomlah kita cari padi ni dululah guys. Okay. A few moments later. Sikit lagi. Kita pergi Thomas dululah. Kita pergi. Tidak. Pergi. Sampai sudah Thomas. Oh. Boleh record kat dalam ni? Boleh. Boleh kah? Kedai aku. Kedai kau Kedai aku. Kau nak beli apa ni? Kedai aku. Jadi boleh rekod. Kau nak beli apa ni? Tahu Irfan. Jom. Berapa harga dulu ni? Kod dia ni berapa harga dia? Tak tahu. Dekat kalau aku pakai kod putih lawa juga kan? Weh? Tak tahu. Kau bukan dah ada kod? Tak ada. Yang hari tu punya tu aku sewa je. Oh ya. Sewa dekat mana? Glen Mary. Bukan. Glen Mary tu LRT. Ni Glenmere. Apa benda kan nama dia? Aku lupa lah. Glen Bay. Nama company tu Glen lah. Harga dia 249 Dre. Sewa? Tu, harga yang dijual. Penat jom. Oh, tengok Irfan. Bergaya ya dia. Gila lah. Oh, fine. Okay guys, sekarang ni kalau korang tengok si Harry ni pun dah penat dah. So kita orang tak jadi nak pergi padi ni. Penat. Si Irfan ni still hyper lagi. Harry dah memang macam nak mati lah tengok. Patah juga kan? So kita orang end dekat sini, dekat Thomas kat sini je. Padi ni kita orang tak jadi nak pergi. So kita pergi Thomas je. Jadi tidur loh. Okay. Apalah. Baik, Harry pun sudah tidur. So let's go. Okay, sampai situ je lah konten Naiman. Korang tengok tadi, Harry pun dah penat dah. Rasa macam sebab yelah, mana ada orang jogging dalam mall, betul tak? Lepas tu Aiman suruh setiap kali apa orang cakap start je, on je kamera, kena berlari. Harry ni jenis cepat penat. Irfan walaupun badan sadar, dia pun penat juga. Aiman pun tak tahulah dia orang ni. Memang malas exercise kot agaknya. So korang dah tengok reaction Harry dengan Irfan macam mana? Kemaluan diorang hilang. Hilang sehilang-hilangnya. Tapi nampak gaya macam tak hilang pun, ada je. Sampai situ je lah konten Aiman hari ni. Jai makan dengan roti. Kita jumpa di next konten Aiman nanti. Let's go. Bye-bye.